Sebenarnya saya bermula dengan isteri saya di rumah lah, di rumah saya di belakang ni. Pada tahun 2020, sebelum kita memulakan kebun komuniti lah. Jadi bila kita dah buat sendiri, di mana asalnya rumah kami ini juga banyak pokok-pokok perhiasan. Jadi bila dah PKP tu kita dah tukar pokok-pokok perhiasan ni kepada pokok-pokok yang boleh kita makan. Dan kita juga bina tangki sepah, sistem penuraian air hujan, dan juga kita mengadakan aktiviti kita semula dan composting secara individu. Kemudian setelah itu kami kembangkan. Kita ada dapat recognition lah, tempat kedua dalam tandingan kebun komuniti di Malaysia pada tahun 2020 tu. Kemudian kami telah mengembangkan idea tu ke belakang rumah kami bersama dengan immediate neighbour lah, jadi satu rumah. Jadi ini penting untuk kita mulakan dalam skala kecil supaya daripada pilot tu kita boleh kenal pasti apa masalah dia dan juga whether community boleh menerima tidak perubahan yang kita cuba lakukan. Jadi bila daripada situ dah dampak positif, kita kembangkan kepada 8 buah rumah. Jadi itu jadinya nama Garden Aid itu bermula daripada 8 buah rumah. Jadi setelah itu komuniti yang berdekatan juga tengok transformasi ini ada banyak manfaat kepada komuniti. Jadi mereka juga mahu projek yang sama dikembangkan. Jadi kita telah kembangkan. Kalau di Garden Aid dia daripada fasa 1 8 rumah, fasa 2 10 rumah, fasa 3 10 lagi, fasa 4 lagi 5 dan fasa 5 balance-nya. Jadi sini 44 rumah dan rumah banglo di sini 3 rumah. Jadi total dia 47 rumah. Jadi itu secara sejarah macam mana dia berkembang. Dan setelah kita siapkan Garden Aid ni, kita juga telah membangunkan kebun komuniti lain di dalam taman di sendiri. Jadi kebun komuniti dalam Delima, Geliga Nilam dan juga Cemerlang Setia. Jadi alhamdulillah buat masa sekarang ni kita dah ada lebih kurang 4 kebun komuniti yang dah berjaya, yang bergerak, dan yang terbaru adalah kebun komuniti di sekolah dan di surau.